Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kali ini kita nak tunjukkan ataupun saya nak tunjukkan bagaimana untuk tambah peti cache satu lagi. Okey, yang pertama sekali kita kena klik dekat tool, maintain document number. Okey, sekarang ni kita pergi cari tadi nombor sini, kita tengok PV, peti cache PV. Okey, kalau peti cache PV, kita pergi kat tool tadi, maintain document number, ni kita ambil peti cache PV. Okey, sekarang ni kita klik edit. Okey, kita klik more, copy document number, klik new. Klik more lagi sekali, paste document number. Sini peti cache PV nombor 2 tu dia kat sini. Okey. Sini PC. Okey, PV. PC ni kalau kata itu selalunya saya lebih suka bubuh sini PC 2. Okey, kalau never reset apa semua, kita klik kat save kat sini. Dan apabila kita klik tengok kat sini balik, kedudukannya macam ni. Ada 3 kat sini. Okey. Jadi dalam keadaan gini saya rasa cukup sekadar tu dahulu, dan insya-Allah boleh memahamkan anda. Jadi jangan lupa telefon saya 0199699079. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.